Selamat sejahtera semua. Hari ini kita sambung satu topik 12.2 sistem saraf. Sistem saraf ni kita kena belajar sistem saraf hari ini. Okay, so first saya nak bagi sedikit introduction tentang sistem saraf dulu. Okay, so sistem saraf ni dia ada dua jenis. Bukan dua jenis lah, maksudnya dia terbahagi kepada dua jenis. Okay, first, sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Okay, so macam mana kita nak bezakan sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi ni? Okay, pusat maksudnya apa? Yang utama lah. Okay, yang utama. Periferi ni dia macam bantu dia. Okay, macam sub lah, sub nak bantu yang utama. Okay, so boleh faham dia macam tu lah. Okay, so apa yang utama dalam sistem saraf kita? Okay, sistem saraf pusat kita pusat, center. Okay, so kita ada otak and also saraf tunjang. Okay, otak dan juga saraf tunjang. Okay. Dan dia ada cabangnya. So cabang-cabang ni nampak tak yang cikgu color ni? Okay, cabang-cabang ni yang biru-biru ni. Ini adalah cabang dia yang kita nama sebagai sistem saraf periferi. Okay, dia akan form jadi sistem saraf periferi. Okay, so sistem saraf periferi ni ada lagi cabang dia. Apa cabang dia? Okay, dia ada saraf cranium and also saraf spina. Okay, senang nak faham saraf cranium dan juga spina. Okay, senang saja. Okay, untuk cranium dia ada 12 pasang. Okay, manakala untuk spina dia ada 31 pasang. Okay, cranium ni dia akan hantar impuls dari dan ke otak. Macam mana saya boleh ingat saraf cranium ni dia hantar impuls dari dan ke otak. Okay, senang. Okay, cranium dia mula dengan K kan? Kotak. Okay, awak boleh gunakan kotak ni untuk ingat. Okay, so saraf cranium ni fungsi dia adalah untuk fungsi. Okay, so dia akan hantar impuls dari dan ke otak. Alright. Okay, sebab awak boleh guna kotak untuk ingat. Okay, manakala untuk saraf spina. Okay, so saraf spina ni dia berkaitan dengan apa? Saraf tunjang. Okay, so dia akan hantar impuls dari dan ke saraf tunjang. Okay, impuls dari dan ke saraf tunjang. Okay, hantar impuls dari dan ke saraf tunjang. Okay, so boleh beza tak dua-dua ni? Okay, so ini adalah asas untuk sistem saraf. Okay, di mana dia ada pusat dan juga periferi. Dan untuk pusat dia ada otak dan juga saraf tunjang. Manakala untuk sistem saraf periferi, okay, dia ada 12 pasang saraf cranium and also 31 pasang saraf spina. Okay, dan awak kena tahu fungsi dia lah, hantar impuls ke mana dan ke mana. Okay, so next kita tengok. Okay, tadi cikgu kata kan sistem saraf pusat ni dia ada otak. Utama kan, otak memang utama. Kenapa? Sebab otak ni dia adalah pusat integrasi. Okay, tempat untuk integratekan maklumat, untuk dapatkan maklumat. Dia akan analyze maklumat. Okay, dan dia akan bantu untuk kalkulator semua tu lah. Okay, so otak ni memang penting juga. Okay, tapi saraf tunjang ni penting tak? Ya, dia penting juga. Nanti kita tengok macam mana bagaimana. Okay, kenapa dia penting. Okay, so first kita tengok dulu. Okay, so tadi cikgu kata otak ni adalah pusat integrasi. Okay, ataupun kita kata pusat koordinasi. Okay, so otak ni pun dia ada komponen-komponen dia tau. Otak. Okay, kita tengok first. Okay, so kita tengok ada berapa komponen dekat sini 1, 2, 3, 4. Kita calculate je. Okay, so calculate. Macam mana kita boleh calculate sebab otak ni dia boleh bantu kita untuk calculate. Tapi komponen mana? Okay, bahagian mana yang bantu kita untuk calculate? Untuk kita supaya kita ada kemahiran matematik ni. Okay, so first kita kena tahu dulu
So kenapa kita boleh calculate, kenapa kita ada kemahiran matematik? Sebablah cerebrum ni. Okay. So cerebrum adalah bahagian ni. Okay. So cerebrum ni dia adalah struktur yang paling besar untuk otak kita. Okay. Paling besar dan kompleks. Okay. Awak nampak tak? Okay. Yang ni. Yang ni Okay, ini maksudnya dia berlipat-lipat. Okay. So kenapa cerebrum ni dia kena berlipat-lipat? Okay, so cerebrum ni dia berlipat-lipat sebab dia nak buatkan lebih banyak saraf. Okay, tadi juga kata kan, saraf ni dia nak bantu untuk hantar impuls. Lepas tu dia hantar impuls ke bahagian efektor kita kan. Hantar impuls ke efektor kita. Lepas tu kita barulah hasilkan satu gerak balas. Okay. Okay, so itu penting. Kenapa kita perlu ada cerebrum, alright? So cerebrum ni, first kita tengok dia boleh kawal apa? Emosi awak. Awak dengar apa, awak lihat apa. Okay. Semua ni dikawal oleh cerebrum kita. Okay. So cerebrum ni dia first, okay, dia terima rangsangan juga maklumat daripada reseptor. Okay. Lepas tu, okay, maklumat yang dia dapat tu, okay, dia akan analyse. Analyse. Lepas tu dia integrate dan dia akan hubungkan untuk hasilkan persepsi dari. Okay. Macam mana awak nak faham ayat-ayat ni? Okay. Senang. Cukup bagi satu contoh saja. Okay, contoh awak okay, saya bagi kemahiran matematik lah. Okay, 1 tambah 1. Okay, macam mana kira 1 tambah 1? Okay, contoh awak dapat soalan ni. Okay, ini adalah soalan dia. Soalan 1 tambah 1. Macam mana nak kira 1 tambah 1? Okay, so cerebrum ni first, okay, dia terima maklumat dulu. Okay, lepas tu dia analyse lah. Okay, macam mana saya boleh kira 1 tambah 1? 1. Oh, 2. Okay, so dia analyse. Lepas tu dia, okay, dia akan hasilkan satu cara nak mengatasi masalah ini. Okay, so dia analyse kan dan dia integrate. Lepas tu dia cuba nak selesaikan masalah. Okay, so sekarang, okay, kita selesai. Oh, jawapannya 2. Okay, so maksudnya dia akan dapatkan maklumat, dapatkan soalan. Lepas tu dia cuba untuk integrate, cuba untuk hubungkan apa yang awak pernah belajar supaya awak boleh menyelesaikan masalah yang awak hadapi. Okay. So awak jawab 2. So betul lah. Okay. So gerak balas ni, okay, dia akan ditentukan dan arahan akan diberikan kepada efektor kita. Cerebrum ni juga bertanggungjawab untuk keupayaan mental yang tinggi. Okay, apa contohnya keupayaan mental yang tinggi? Awak boleh belajar. Okay, awak boleh ingat. Contoh, saya ingat fakta-fakta semua ni. Fakta-fakta semua ni, wah, banyaknya. Tapi saya boleh ingat. Okay, sebab cerebrum saya sangat kuat. Mungkinlah macam tu. Kan? Okay. Ataupun kita kata ada kemahiran untuk berbahasa dan juga kemahiran untuk matematik. Okay, so kemahiran matematik. Contohnya awak boleh kira 50 kuasa 2 darab dengan 100. Lepas tu darab dengan 51 kuasa 3. Macam tu. Okay, awak boleh kira. So itu adalah kemahiran matematik. Ataupun awak boleh menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan matematik. Okay, kemahiran berbahasa. Contohnya awak boleh cakap lah bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris. Semua awak boleh kata. Boleh fasih bahasa. So ini semua dikawal dan juga semua ni adalah fungsi cerebrum. Baru kita tahu kan. Oh, rupa-rupanya cerebrum ni dia ada banyak fungsi macam tu. Oh, okay. So kita tengok seterusnya. Okay, dah tahu cerebrum. Kita nak tahu nama yang lebih kurang macam tu. Similar. Nama yang similar dengan cerebrum. Okay, namanya cerebellum. Okay, tapi macam mana saya boleh bezakan antara cerebrum dan juga cerebellum? Okay, senang. Okay, cerebellum ni nama dia belum kan, nampak belum. So, awak boleh ingat dia macam belum berkembang. So dia kecil-kecil. Kecil saja. Okay. So cerebellum ni adalah komponen ataupun kita kata struktur yang kecil dekat otak kita. Okay, cerebrum. Tapi kalau cerebrum, okay, dia adalah komponen yang paling besar dan juga kompleks. Cerebrum. Okay, boleh beza. Okay, so apakah fungsi cerebellum?
Okay, first dia akan bantu untuk kawal keseimbangan badan kita. Okay, supaya kita boleh kawalkan postur badan kita lah. Kita tak jatuh-jatuh. Okay, boleh berdiri tegak. Okay, lepas tu dia bantu juga untuk koordinasi pengecutan otot bagi nak hasilkan pergerakan badan. Okay, apa maksudnya? Contohnya otot awak, okay, kecut kendur kan, dia kawal. Okay, untuk kecut kendur. Supaya awak boleh hasilkan pergerakan nak ke suatu tempat, nak ke sesuatu destinasi. Okay. Itu dikawal oleh cerebellum. Okay, dah faham cerebellum. Okay, kita nak tahu lebih lanjut lah cikgu. Dua je kan tak cukup kan. Okay, so kita tengok next seterusnya. Okay, yang ini. Okay. Macam bengkak pula. Dia bukan bengkak bahagian ini adalah medulla oblongata. Okay. So medulla oblongata ni senang nak faham. Dia akan bantu, okay, fungsi dia fungsi. Okay. Fungsi dia adalah untuk mengawal tindakan luar kawal. Okay. Apa contoh tindakan luar kawal? Contohnya denyutan jantung kita. Okay. Awak nak bernafas. Bernafas. Okay. Ataupun bersin. Hacu. Okay. Semua ni adalah tindakan luar kawal. Okay. Yang awak kena faham lah. Okay. So, apa tu tindakan luar kawal pula? Sebelum ni tingkatan 3 kan? Kita pernah belajar. So, tindakan luar kawal ni adalah tindakan yang dilakukan tanpa disedari. Okay, baru kita sebutnya sebagai tindakan luar kawal. Boleh faham ya? Okay, tapi dia ada lagi banyak contoh. Okay, kita tengok. Okay, pencernaan makanan. Okay, contohnya pencernaan protein. Okay, ataupun saya bagi contoh senang lah, karbohidrat. Okay. Karbohidrat. Saya nak cernakan dia jadi glukosa. Okay. Sebenarnya proses ini juga adalah tindakan luar kawal. Okay. Boleh ke awak kawal? Hari ni saya tak nak cernakan karbohidrat. So, please don't. Tak boleh kan? So tak boleh. So, ini adalah tindakan luar kawal yang kita lakukan tapi kita tak sedari pun. Kita tak boleh kawal, kita pun tak sedari. Kita cannot control. Okay? Okay. Ada juga contoh penguasa cerutan. Okay, so apa tu penguasa cerutan ni? Saya nak tanya. Okay, so penguasa cerutan ni sebenarnya dia adalah kabel darah kita. Okay, salur darah kita lah. Okay, mengecut. Okay, mengecut. Maksudnya saiz dia jadi lebih kecil. Okay, saiz dia jadi lebih kecil. Okay, ini adalah penguasa cerutan. Tapi kalau pembasuh dilatan, okay, salur darah kita dia akan mengembang. Okay. Kenapa kita akan sambung bahagian ini dekat bab 13 juga, homeostasis. Okay, homeostasis. Okay, so jangan risau. Okay, kita akan belajar lebih lanjut lah. Tapi awak just kena tahu, okay, pembasuh cerutan ni salur darah kita akan mengecut. So, jadi lebih kecil lah. Lumen kita jadi lebih kecil. Tapi kalau pembasuh dilatan, lumen, okay, salur darah kita dia akan mengembang. Okay, supaya lebih banyak darah dia boleh mengalir melalui bahagian ini. Right? Okay, ada lagi contoh, okay, pericelsis. Okay, muntah, okay, batuk, bersin dan juga menelan. Okay, banyak contoh lagi. Tapi just sama kita tahu, medulla oblongata ni fungsi dia adalah untuk mengawal tindakan luar kawal. Okay. Lepas tu, dekat mana pula medulla oblongata ni? Okay, kita tengok. Okay, sini adalah apa cerebellum, right? Okay. So, dia duduk dekat depan cerebellum sahaja. Okay. Tapi kita tak boleh kata depan. Okay. Dia ada istilah saintifik macam dia ada istilah saintifik dia. Bukan saintifik lah. Kan kita belajar dekat bab 1 juga. Anterior. Sebenarnya bahagian depan. Okay. So, dia duduk dekat anterior cerebellum. Anterior cerebellum. Senang nak faham kan? Okay. Okay, seterusnya kita ada lagi 2 komponen kena faham. Okay, first, okay, kita tengok bahagian ni. Okay, cukup besarkan dia. Okay. Okay, ini bahagian ini. Okay. Ini pun ada fungsi dia. Okay, apa fungsi dia kita tengok. Okay, untuk bahagian ni. Okay.
Okay, sebelum kita tahu dua-dua komponen ni, cikgu nak tanya satu soalan. Macam mana awak tahu awak lapar? Macam mana awak tahu awak dahaga, awak letih, semua tu? Okay, sebenarnya otak kita kan, otak kita yang tahu. Okay, lepas tu dia bagi signal. Lapar lah. Jom pergi makan McD, macam tu. Okay. Jom pergi makan nasi lemak. Macam tu lah. Okay. So, kenapa kita akan tahu kita lapar, kita letih, semua tu disebabkan oleh adanya struktur hypothalamus ni. So, hypothalamus ni dia akan bantu untuk koordinasi homeostasis. Okay. Homeostasis. Yang kita akan sambung lah dekat bawah 13. Okay. So, jangan risau. Just orang tahu dia boleh bantu untuk kawal. Okay. Yang tadi juga kata kan, dia boleh kesan lapar, dahaga dan letih. Disebabkan oleh adanya hypothalamus ini. Okay. So, hypothalamus ni dia boleh sambungkan sistem saraf dan juga sistem endokrin. Okay. So, apa itu sistem endokrin? Okay. So, untuk pengetahuan awak dulu, okay, sebab kita akan sambung nantilah. Okay. Sistem endokrin ini adalah sistem yang boleh merembeskan hormon. Okay, melalui kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu apa? Bahagian ni. Okay, bahagian inilah kita nama sebagai kelenjar pituitari. Okay. Okay, so dia boleh mengawal rembesan beberapa jenis hormon kelenjar pituitari. Okay, apa maksudnya? Okay, so kita tengok dulu untuk kelenjar pituitari. Okay. Kelenjar pituitari ni dia duduk dekat dasar hypothalamus. Nampak? Dasar je, duduk dekat bawah dia sahaja. Okay, dasar hypothalamus Okay, so dia adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin. So tadi cikgu kata sistem endokrin ni adalah sistem yang merembeskan hormon. So bila saya kata dia adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin, maksudnya dia akan merembeskan hormon. Okay, boleh faham Dia merembeskan hormon. Tapi hormon ni kita nak dia banyak ke kita nak dia sikit sahaja? Tak tahulah kan. So kelenjar hypothalamus ni, okay, hypothalamus ni dia akan juga kawal hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Okay, supaya dia tak jadi banyak sangat ke sikit sangat. Okay, kita nak kawal supaya sentiasa kekal lah dalam jumlah yang kita nak. Okay, normal lah kan. Okay, so jangan tamak. Nak banyak-banyak. Tak nak. Kita kata apa jangan. Okay, don't be a greedy person. Okay, so kita tengok. Okay, kelenjar pituitari ni, okay, dia adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin yang dia boleh bantu untuk merembeskan hormon kan. Tapi apa contoh hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari? Okay, cukup bagi Okay, contohnya FSH, LH, okay, ACTH, okay, dan lain-lain lah. Okay, ada juga GH. Kenapa semua macam singkatan-singkatan? Dia ada nama panjang dia. Okay, contoh macam GH ni adalah growth hormone kan. Okay, tapi singkatan ni boleh terima tak? Boleh, tapi kena caps lock. Betul, huruf besar ya. Okay, so hormon-hormon ni tengok, okay, dia kata dia akan merembeskan hormon sendiri kan. Okay, lepas tu dia ni akan merembeskan hormon yang akan mengawal rembesan hormon yang lain. Okay, macam complicated sikit kan. Tak apa. Okay, so awak jangan rasa macam confused sangat. Okay, sebenarnya dia tak confused, cuma dia macam lebih kepada fakta. Tapi fakta ni senang nak ingat saja. Okay. Okay, so sebelum kita masuk lah, okay, saraf tunjang ni, okay, saya nak sentuh balik semua ni okay. Yang penting awak kena tahu, okay, untuk otak kita, struktur otak kita okay, otak ni adalah pusat integrasi dan struktur yang paling besar adalah bahagian cerebrum. Okay, paling besar bahagian cerebrum. Okay, so apa fungsi cerebrum ni? Okay, dia akan berfungsi dan dia bertumpu maksudnya fokus lah, fokus kepada kemahiran ataupun kita kata keupayaan mental yang tinggi. Contohnya awak boleh berbahasa, contohnya awak ada kemahiran matematik. Okay. Lepas tu dia juga akan analysekan maklumat. Lepas tu dia juga akan hantar gerak balas kepada efektor kita. Okay. Bila dia dah analyse, dia dah integrate, dia dah hubungkan maklumat lah. Okay, seterusnya kita ada cerebrum. Okay, so cerebrum ni dia bantu untuk mengawal ataupun kita kata memelihara keseimbangan badan kita.
Manakala dekat bahagian anterior, maksudnya bahagian depan cerebellum saya ada apa? Medulla oblongata. Okay, apa fungsi medulla oblongata ni? Okay, dia akan bantu untuk mengawal tindakan luar kawal. Apa contoh tindakan luar kawal? Okay, denyutan jantung. Okay, pernafasan. Okay, pernafasan. Okay, ataupun batuk, bersin dan lain-lain lagi lah. Okay, terusnya kita juga ada hypothalamus dan juga kelenjar pituitari. Okay, untuk kelenjar pituitari ini, dia adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin yang dia akan bantu untuk merembeskan hormon. Okay, apa contoh hormon tadi cukup bagilah, okay, FSH, LH dan lain-lain. Okay, tapi hormon-hormon ni, okay, kenapa dia kena rembes? Supaya dia boleh kawal rembesan hormon lain. Okay, tapi kelenjar pituitari ini dia pun kena dikawal. So hypothalamus ni dia bukan sahaja bantu untuk mengawal homeostasis, manakala pada masa sama okay, dia akan juga mengawal rembesan hormon kelenjar pituitari. Okay, so ini adalah sedikit-sedikit lah, okay, untuk otak kita, okay, struktur otak. Okay, sekarang kita nak tahu, okay, untuk sistem saraf pusat kita pun ada apa lagi? Saraf tunjang. Kenapa Okay, sebab sistem saraf pusat kan, okay, saya cuba lukis Okay, kita bukan saja ada otak, kita juga ada saraf tunjang. Okay, so sekarang kita nak faham saraf tunjang ni. Okay, okay, untuk saraf tunjang kita, okay, dia akan dilindungi oleh, okay, kalau ini, okay, ini bahagian depan lah, okay, saraf tunjang okay, dia dilindungi oleh bendaler cerebrospinal. Okay, lepas tu saya nak tanya, apa itu bendaler cerebrospinal? Okay, bendaler ini dia memberikan perlindungan dan dia bagi nutrien kepada saraf tunjang kita. Okay, kenapa nak bagi dia perlindungan? Elakkan dia daripada rosak lah kan, cedera mekanikal. Sebab itulah kita perlu ada apa nama dia? Okay, bendaler cerebrospinal ni. Okay, dengan mana ni? Okay, kita tengok okay, ini adalah saraf tunjang kita. Okay, sebahagian daripada saraf tunjang kita Okay, yang CSF ni, yang cikgu label ni ini adalah cerebrospinal fluid. Okay, FLUID fluid. Okay, bahagian ni lah yang ada bendaler cerebrospinal yang dia akan bantu untuk berikan perlindungan kepada saraf tunjang kita. Okay, so dah boleh faham, okay, saraf tunjang ni dia dilindungi oleh bendaler cerebrospinal. Okay, sekarang kita tengok, okay, ini adalah keratan rentas okay, untuk saraf tunjang kita. Okay, so saraf tunjang ni pula dia akan go to lebih terperinci, lebih detail. Okay, dia ada juga bahagian-bahagian ni. Tengok, okay, jiran kelabu lah kan, jiran putih, jiran kelabu kan, banyak ni. Okay, macam mana nak hafal ni cikgu? Banyaknya. Okay, tak payah hafal, bukan tak payah hafal, kita kena faham dulu, faham konsep baru kita boleh hafal, betul tak? Okay, so cikgu masuk satu-satu Okay, first, okay, tahu dulu fungsi dia. Okay, fungsi saraf tunjang dia akan kawal tindakan refleks. Apa contoh tindakan refleks? Contohnya awak terkena ceriang panas. Okay, ceriang panas. Okay, bila tangan awak sentuh, apa yang awak buat? Awak cepat alihkan tangan awak kan? Awak akan alihkan tangan awak dengan cepat, dengan serta-merta. Itu adalah tindakan refleks. Okay, okay, so macam mana kita boleh tahu ini tangan kita mesti kena alihkan, mesti kena dialihkan. Okay, saraf tunjang ni dia akan bantu untuk proseskan maklumat itu dulu. Okay, dia proses maklumat, lepas tu dia hantar ke glabellas, melalui neuromotor. Hantar ke mana? Mesti hantar ke efektor. Okay, tapi macam mana saya nak faham hubungan antara fungsi A dan juga B ni? Okay, cikgu bagi satu catatan alih. Okay, sekarang tangan kena ceret panas. Okay, so bila kena ceret panas ni, kita akan kesan apa? Perubahan apa? Suhu kan? Kita kesan panas tu, kepanasan tu. Oleh itu,
impulse dicetus. Okay. Impulse yang dicetus ni, okay, dia akan hantar ke bahagian saraf tunjang kita. Okay. Sebab tindakan refleks lah. Okay. So dia kena hantar ke saraf tunjang. Kalau dia bukan tindakan refleks, okay, dia tak hantar ke kat saraf tunjang ni. Kalau dia tindakan terkawal, okay, terkawal. Contoh macam awak dengar phone awak lah berdering. Okay. Yang cikgu bagi contoh dalam video sebelum ni. Okay. Okay, itu adalah tindakan terkawal. So bila dia adalah tindakan terkawal, okay, dia tak hantar maklumat, tak hantar impulse tu, tak hantar signal itu ke bahagian saraf tunjang kita. Okay. So sekarang kita tengok okay, so saya dah hantar ke bahagian saraf tunjang sebab dia adalah tindakan refleks. Okay. Lepas tu dia hantar ke bahagian mana? Okay. Efektor kita. Macam mana? Melalui neuromotor. Okay. Okay, last sekali dia akan menghubungkan otak kita dan juga sistem periferi. Okay. Kenapa Okay. Tengok dulu. Betul tak dia hubungkan otak? Nampak? Sambung dengan otak. Sambung juga dengan sistem periferi dekat sini. Nampak? Cukup padamkan Nampak tak dia sambung dengan bahagian ni. Ini saraf tunjang kita. Dia sambung dengan cranium and also spina kita dan sambung dengan bahagian otak kita. Okay. Itu sebabnya kenapa kita kata saraf tunjang ni dia hubungkan otak and also sistem saraf periferi. Okay. So dah faham dia punya fungsi. Alright. So cikgu nak detail lagi apakah struktur-struktur yang ada dalam saraf tunjang. Okay, jom kita tengok. Okay, first, okay, saya cerita dari sini lah. Okay, sini. Ya, mana pen saya? Okay, tengok dulu. Okay, tengok bentuk macam H ni, macam rama-rama ni. Bahagian ini, bahagian ini adalah bahagian yang kita nama sebagai jirim kelabu. Okay, jirim kelabu ya. Nampak? Okay, jirim kelabu. Alright. Okay, so jirim kelabu ni dia ada badan sel dan dikelilingi oleh jirim putih. Okay, dikelilingi oleh jirim putih. Maksudnya apa? Okay, bahagian ni nampak tak? Yang macam grey colour punya. Okay, sebenarnya ini adalah jirim putih. Okay, so jirim putih ni dia ada akson yang bersalamelin. Okay, akson ni kita akan jumpa lah dekat 10.3. Okay, so jangan risau. Tapi cikgu kena bagi tahu juga. Okay, akson adalah bahagian ni. Okay, nampak tak? Yang mega dan juga yang purple colour ni. Okay, yang ini adalah akson. Okay, akson bersalamelin. Okay, melin tu apa? Melin adalah bahagian yang mengelilingi. Okay, yang menyelaputi. Okay, bahagian akson. Nampak? Tapi bukan keseluruhan akson akan disalut oleh melin ini. Okay, nampak? Okay, sebahagian saja. Lepas tu sini tak ada melin. Sini salut melin lagi. Okay, disalut oleh melin lagi So, kenapa macam ni? Kenapa? Cikgu dah faham lah. Okay, kita akan sambung juga dekat 10.3. So, jangan risau. Okay, jangan risau. Okay, dia semua ni dia ada kaitannya. Okay. Okay, cikgu nak bagi tahu dulu untuk tadi cikgu dah bagi tahu jirim kelabu dan juga jirim putih kan. Lepas tu cikgu kata jirim putih ni dia ada akson yang bersalamelin. Okay, ini adalah akson. Okay, ini adalah akson. Okay, so cikgu cerita dulu untuk akson ni. Okay, akson ni dia bantu untuk kita hantarkan impuls. Nampak? Ini adalah aliran impulsif. Okay, dia hantar impuls masuk ke dalam saraf tunjang kita. Okay, lepas tu melalui bahagian ini yang orange color ni, lepas tu dia hantarkan gerabas melalui merah ini dan hantar ke bahagian efektor. Okay, tapi macam mana dia boleh hasilkan aliran macam tu? Okay, senang. First, okay, impuls ni macam mana dia boleh dihantar? Dia mesti dikesan oleh rangsangan kan. Sebelum ni juga dah kata rangsangan. So rangsangan ni dia cetuskan impuls. Okay, so impuls ni dia akan dibawa oleh neuron deriva. Okay, so yang purple color ni adalah neuron deriva. Okay, okay, selepas tu apakah yang ni? Apa tu? Okay, ini adalah badan sel Okay,
So badan sel dia diwakili dengan bentuk macam ni. Okay, badan sel badan sel. Okay. So badan sel ni dia akan menyebabkan bahagian ni. Nampak? Dia macam bengkak kan? Okay. Dia menyebabkan ganglion akar dorsal bengkak. Okay. Inilah ganglion akar dorsal. Nampak? Ganglion akar dorsal. Okay. Disebabkan oleh ada badan sel menyebabkan ganglion akar dorsal bengkak. Okay. Sebab badan sel ni untuk neuron deria saja. Okay. Dia terkumpul dekat ganglion akar dorsal. Okey, seterusnya. Impuls ni dia dibawa oleh neuron deria, lepas tu dihantar ke bahagian neuron ganti. So neuron ganti ni dia berfungsi sebagai macam medium, medium untuk hantarkan impuls dari neuron deria ke bahagian neuron motor. Lepas tu neuron motor pula dia terima impuls daripada neuron ganti. Ini ganti yang orange color ni ganti. Okey. Dan dibawa bawa sampai ke bahagian efektor. Okey, bahagian ke efektor Okey, itu adalah aliran impuls lah, supaya kita boleh hasilkan satu gerak balas. Okey. Okey, so tengok. Okey, dia kata sel spina ni dia ada neuron deria dan neuron motor. Kenapa? Sebab ni lah yang purple color ni neuron deria dan yang merah, warna merah ni ini adalah neuron motor. Okay, so kenapa dia kata ada dua ni? Sebab lah nampak kedua-dua ni dia dimakan, dia terkandung dalam saraf spina. Manakala untuk akar dorsal dia akan ada akson untuk neuron deria. Okay, apa tu akson? Okay, macam tali panjang ni. Okay, ini adalah akson dia. Okay, akson. Okay, manakala ganglion akar dorsal tadi saya dah cerita lah. Okay, bahagian yang memakan badan sel ni, badan sel untuk neuron deria, dia akan terkumpul dekat ganglion akar dorsal. Dan last sekali adalah akar ventral. Akar ventral ni dia ada neuron motor. Okay, ni adalah ventral ventral. Bahagian bawah ni. Sini adalah dorsal. Okay. Akar dorsal, akar ventral. Macam keliru sangat ni. Saya padamkan sikit. Alright. So sini adalah akar ventral, sini adalah akar dorsal. Okay. Akar dorsal ada apa? Neuron deria. Akar ventral ada neuron motor. Okay, boleh faham ya? Okay. So tadi saya kata sistem saraf periferi ni, okay, dia macam sub, sub untuk sistem saraf pusat kita. So sub ni dia pun akan ada cabang dia. Okay. So cabang dia adalah sistem saraf soma, somatic and also autonomic. Okay, sistem saraf soma dia akan bantu untuk mengawal tindakan terkawal. Manakala sistem saraf otonomi dia akan bantu untuk mengawal tindakan luar kawal. Okay, senang nak faham kan? Okay. Otonomi. So daripada maksud dia pun dia akan ada, dia dah mewakili lah otonomi ni, dia kawal lah kawal. Soma terkawal. Okay, hafalan sikit lah. Okay. So fungsinya adalah untuk menghubungkan reseptor deria kita dan efektor. Kenapa reseptor deria? Sebab reseptor deria lepas tu dia sambung kepada integrasi, pusat integrasi. Dah sambung kepada pusat integrasi, sambung kepada efektor, hasilkan gerak balas. Okay, so itu adalah fungsi sistem saraf periferi. Okay, so ini adalah sedikit untuk 10.2. Okay, tak banyak kan? Sikit je kan, tak banyak. Okay, so dalam satu topik yang seterusnya 12.3 kan, okay, kita akan belajar neurons dan synapse. Okay, apa tu neurons, apa tu synapse? Okay. Neuron adalah ini. Okay. Ini adalah neuron. Bahagian ni purple, orange dan juga red color ni. Ini adalah neuron. Synapse tu apa? Synapse adalah proses. Proses untuk pemancaran impuls. Okay. Okay, so jangan keliru dulu. Okay, ini adalah sedikit untuk 10.2. Just awak kena faham apakah komponen ataupun struktur yang ada dekat otak kita dan apakah struktur-struktur dan benda-benda lah kita kata, okay, yang ada dalam saraf tunjang kita. Okay, itu sahaja. Terima kasih.